Hello, selamat kembali ke channel Force Money Lim Chen. Okay, so konten apa hari ni kita akan buat hari ni? Kita akan buat lagi reaction horror, tapi reaction horror chat seram. Jom kita saksikan. Okay, guys. Okay, guys. So kita rekaman. So inilah dia tajuk dia. Kisah psikola. Aku tak tahu jangan nak sebut. Kita sebut kisah psikopat lah. Lebih kurang boyfriend seram. Video ni dibuat pada tahun 2021. Banyak juga 1 juta orang dah tengok. Like 27k. Okay, so jom kita saksikan video. Ini adalah cover tengok konten lepas. Kalau boleh tengok konten lepas. Okay, jom. Untuk cover lagu saya minta maaf sebab ada pelanggaran hak cipta. Saya delete dulu lagu tu. Okay, bye. Kita tengok video ni. Kisah psikopat boyfriend. Awak dah makan? Dah? Oh. Tak tidur lagi? Belum lagi. Kenapa? Nantilah saya mesej awak. Saya ada kerja. Kita kejap. Okay guys, sorry. Tadi kita slowkan volume phone ni sebab pecah gelangan dengan aku nanti. Kerja apa? Saya ada assignment yang kena buat. Ya ke? Iyalah, cuba tangkap gambar. Takkanlah nak tangkap gambar juga. Boyfriend kau overthinking kot. Ya. Awak tak percaya saya? Tak. Singkat pada masa. Singkat pada perkataan. Singkat pada perkataan. Tak. Okay, fine. Saya datang rumah awak. What? Jangan sampai macam tu. Malam-malam ni. Tak apa. Tak payah. Mak ayah saya ada. Nanti dia orang marah. Saya cuma nak pastikan. Pastikan apa? Yang awak tak tipu saya. Astaga. Dah girlfriend kau dah cakap girlfriend kau nak buat assignment. Geram. Apa masalah boyfriend dia ni? Apa kata tu? Saya tak tipu lah. Takkan saya nak tipu? Takkanlah saya nak tipu. Saya memang ada assignment yang kena nak buat ni. Tak je. Dah lah. Saya nak buat kerja dulu. Okay. Okay. Sorry tadi iklan. So saya cut kejap. 20 minit selepas itu. Awak tipu saya. Takkan apa engkau ni? Kau pergi rumah dia? Tipu apa?
Awak cakap awak buat asinan. Betul lah. Saya datang rumah awak. Awak datang rumah saya. Ayah awak cakap awak keluar. Awak pergi mana? Takkanlah sampai datang rumah jawab soalan saya. Ya, saya keluar. Awak ke mana? Tak payah tahu. Boyfriend kau tu. Awak ni kenapa? Tolonglah. Awak kat mana? Bukan masalah awak. Ya masalah saya. Betul lah tu. Boyfriend kau tu. Dah lah. Awak kat mana? Kenapa awak nak tahu sangat? Cepat. Bagus. Tegas. Saya dengan kawan saya. Siapa? Atika. What? Siapa lagi? Saya dengan Atika je. Awak pergi mana? Banyak soalan dengan kau ni. Pergi makan je. Ada lelaki awak ke? Orang cakap Atika je kan tadi? Tak ada. Saya dengan Atika je. Sekejap. Orang dah cakap dengan Atika je lagi. Kita ni ada lelaki. Kepala anak kau. Kenapa awak tak percaya sangat ni? Saya keluar dengan kawan saya pun salah ke? Bentar. Awak tanya lebih-lebih lah. Kita bukan suami isteri pun. Belum apa-apa dan nak kongkong saya. Tak. Masalah boyfriend kau. Saya dah mesej Atika. Dia dah bagi tahu awak kawan. Awak tipu saya. Atika ada dekat rumah je. Sudah. Awak keluar dengan orang lain. Orang lain. Siapa pula? Mana ada? Saya on the way. Sudah. Kau pergi jumpa siapa tu? Janganlah macam tu awak. Awak. Perempuan penipu. Perempuan ni penipu besar. Sayang, you okey tak? Dian love. Lama pergi tandas. Makanan dah nak sejuk ni sayang. Sekejap je. Sekarang ni ke perempuan yang balas dengan boyfriend tadi? Kalau betul, ni curang. Dian love mak. What the? Okay, sambung You makanlah dulu. Okey sayang. Cepat sikit. Okey. Tak sangka weh. Tak sangka. You. Dengan dia Ayu. Ya. I nampak boyfriend you lah. Sudah. Yang masuk kedai ni. You ajak dia datang ke? Mana ada? Serius lah you. Ya you. Macam mana dia ada dekat sini? Entah. Kau tanya aku apa? Nak makan kot. You jangan tegur dia tau. Alamak you. Ya. BF you nampak I. Dia datang dekat. Sudah. Dia rasa dia cembek tangan you dekat atas meja makan ni. I lupa nak ambil tadi. Hayuk kau betina. Hayuk lu betina. Memanglah dia cembek tangan tu dia yang hadiahkan dekat I. You macam mana ni? Dia nak dekat dah.
Relax je. Buat tak kenal. Okey. Sekejap. Sabar. Kau sabar. Perempuan ni yang kejam sebenarnya. Curang. Itulah kenapa boyfriend dia overthinking. Boyfriend dia ada rasa tak sedar hati. You okey tak? Okey je. I ingatkan dia tahu I keluar makan dengan you. Selamat. Dia datang dekat I tadi sebab dia nak minta tolong. Tolong apa? Tolong. Kereta dia rosak dekat lorong belakang kedai ni. So I pun pergi. So I pun pergi tolonglah. You serius lah. Tapi bila I datang tengok kereta tak rosak pun elok je hidup. You rasa macam pelik juga, tapi entahlah. You dekat mana? I dah on the way nak masuk kedai ni balik. Okay. Sayan? Oh. Aku dah faham. Kenapa dia tak letak G? Maksudnya boyfriend si perempuan ni. Korang tahu lah. You okay tak ni? You dah masuk kedai ni? You? Senyap je. Hello? Senyap je tiba. You okay tak? Ada apa-apa berlaku ke? Bukan main kisah kau pasal boyfriend kau ni. You pasal suka dating kau ni. Kau baca. You dengan saya awak cakap dengan saya awak cakap saya awak. Dengan dia ni awak cakap you. Aku dah agak. Sweetnya aku dah agak. Asrin. Nama boyfriend dia tu Asrin. Mana Dian? Kenapa? Awak buat apa dekat dia? Buat apa? Awak? Ya? Berani awak tipu saya, ya? Awak curang tahu tak? Betul? Aku setuju. Awak? Saya dengan dia kawan je. Apa sampai nak Dian love ni? Kawan cakap you. Saya nampaklah dia send nombor awak ni sayang. Saya dah terbiasa cakap you dengan dia. Tapi sumpah I dengan dia tak ada apa-apa. Eleh. Saya kecewa lah. Kenapa awak tipu saya Perempuan sebab kau miskin kot. Wah, mana Dian? Ada dia dekat sini. Jangan relax. Awak jangan apa-apakan dia please. Kenapa? Awak sayang saya tak? Sayang? Sayang. Datuk? Please lepaskan dia. Awak ke mana? Jom keluar dari sini. Cepatlah awak. Jom kita balik, jom. Saya ada surprise untuk awak, hehe. Takut juga aku. Saya tak nak, saya takut. Awak takut buat apa? Saya takut awak buat saya macam Dian tu. Awak cakap awak sayang saya. Please awak.
Saya merayu. Bila kantoi merayu. Jangan kacau saya. Dah lepaskan game please. Atau saya call polis. Oh, nak call polis. Awak dekat tandas. Dah kira sampai 3 awak keluar ya. Atau saya masuk. Please awak jangan kacau saya. Takutnya. Kesiannya. 3. Awak. 2. Saya minta maaf awak. 1. Keren. Okey. So, intro pula. Outro dulu. Okey. So, so aku cabut sebab aku nak pakai mic cakap sekarang tak dengar pun rekod, tak dengar apa-apa kan. Korang yang dengar suara aku macam tu. Okay, so dia rupanya perempuan ni curang. Betul, private inilah cakap buat assignment inilah itulah. Korang jangan macam dia. Perempuan dekat luar sana kadang ada perempuan macam ni, kadang ada perempuan macam tu. Kadang ada perempuan baik. Tapi bezakan lelaki perempuan. Lelaki ke perempuan ke semua sama je. Lelaki cakap je nak pergi kerja, hujung-hujung cari perempuan lain yang paling cantik, yang paling macam tu lah. Okay, so kalau korang suka konten ni, korang boleh like, comment, share and subscribe YouTube saya. Sebab saya nak road to 1k subscriber. Dan kalau korang ada apa-apa request reaction video apa-apa, korang boleh komen. Okay, jumpa lagi. Bye bye.